Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang setia bersama kami hari ini. Anda sedang menyaksikan segmen khas realiti dan cabaran nusyus dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Bersama saya Ainin Sofia. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sering menjadi perdebatan hangat dalam masyarakat, iaitu isu nusyus. Untuk segmen ini, saya tidak bersendirian. Saya ditemani oleh 5 rakan saya yang akan bersama-sama mengupas isu ini secara menyeluruh berdasarkan kajian kami sendiri. Jom kita teruskan dengan pengenalan terlebih dahulu. Nusyus ialah satu istilah yang berasal daripada perkataan Arab nasyaza yang bermaksud meninggi diri, membangkang atau derhaka. Dalam konteks perundangan Islam, ia merujuk kepada keengganan atau penentangan seorang isteri terhadap suami dalam perkara yang dibenarkan syarak tanpa alasan yang sah. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu, nusyus ialah tindakan isteri yang meninggalkan kewajipan terhadap suami secara sengaja, seperti tidak mentaati arahan suami yang tidak bercanggah dengan syariat atau keluar rumah tanpa izin. Dalam konteks Malaysia pula, Seksyen 59.2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan bahawa isteri yang disabitkan nusyus boleh digugurkan haknya untuk menerima nafkah daripada suami. Mahkamah hanya akan mensabitkan nusyus jika terdapat bukti yang jelas bahawa isteri telah ingkar terhadap perintah atau tanggungjawab suami sebagai isteri menurut hukum syarak. Jadi Aina, boleh tak awak kongsikan kepada penonton tentang huraian ringkas dan kesan nusyus ini di dalam perundangan? Terima kasih Aini. Baik, dalam konteks perundangan keluarga Islam, nusyus memberi kesan langsung terhadap hak nafkah dan hubungan suami isteri. Mengikut Seksyen 59 Subseksyen 2, Mahkamah boleh menggugurkan hak nafkah isteri jika tersabit nusyus. Dalam literatur fiqh, nusyus dilihat sebagai satu bentuk penolakan berterusan terhadap tanggungjawab isteri. Contoh perbuatan nusyus termasuklah isteri meninggalkan rumah tanpa izin, enggan melaksanakan tanggungjawab rumah tanpa alasan syar'i, menolak hubungan kelamin secara sengaja, serta menghina atau bercakap kasar terhadap suami secara berulang. Ini memberi kesan besar terhadap keharmonian rumah tangga. Selain itu, nusyus juga ada implikasinya. Antaranya ialah, yang pertama, isteri hilang kelayakan nafkah. Yang kedua, keharmonian rumah tangga terjejas dan boleh membawa kepada penceraian. Yang ketiga, menjejaskan tuntutan mahkamah terhadap muta'ah dan pampasan lain. Keempat, memberi kesan kepada maruah isteri di mata masyarakat. Dan yang kelima, mempengaruhi hak penjagaan anak jika berlaku penceraian. Terima kasih Aina. Sekarang ini kita nak dengar pula daripada Hafizah mengenai dalil yang menyokong isu nusyus dan apakah langkah-langkah yang digariskan oleh syarak untuk mengatasi nusyus. Terima kasih Ainin. Antara dalil utama ialah surah An-Nisa ayat 34 yang menyebut wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan kalau perlu pukullah mereka. Menurut tafsir Ibnu Kathir, nusyus berlaku apabila isteri enggan mematuhi suaminya dalam hal yang disyariatkan. Manakala tafsir Al-Qurtubi pula menyatakan 3 peringkat teguran. Yang pertama ialah nasihat, dan yang kedua ialah pemisahan tempat tidur, dan yang terakhir ialah pukulan ringan yang tidak mencederakan. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengatasi nusyus. Yang pertama ialah kita perlulah memberi nasihat dengan lemah lembut. Yang kedua adalah memisahkan tempat tidur untuk beri ruang berfikir. Yang ketiga ialah pukulan ringan jika perlu tanpa mencederakan mereka. Yang keempat ialah melantik 2 pendamai dari kedua pihak. Dan yang terakhir sekali ialah merujuk kepada mahkamah syariah jika semuanya gagal. Menarik dan jelas Hafizah. Sekarang kita nak dengar contoh kes sebenar yang berkaitan dengan nusyus. Silakan Nadia. Terima kasih Ainin. Terdapat 2 kes nusyus, iaitu kes nusyus yang berjaya dibuktikan dan kes nusyus yang tidak berjaya dibuktikan. Kes pertama yang nusyus berjaya dibuktikan ialah Zaidi bin Sapuri sebagai plaintiff dan Zurada binti Muhammad sebagai defendant. Diorang ni berkahwin pada Januari 2002 kat Marang, Terengganu. Tapi pada tahun 2009, Zaidi failkan tuntutan kat mahkamah. Kata Zurada ni nusyus. Apa sebabnya? Rupanya Zurada tinggalkan rumah tanpa izin, dan lebih mengejutkan, dia dikatakan ada hubungan sulit dengan lelaki lain iaitu Muhammad Khairi. Jadi, Mahkamah Tinggi Syariah pun putuskan yang Zurada memang nusyus bermula dari tarikh dia keluar rumah iaitu pada 17 April 2007. Lepas tu, mahkamah gugurkan hak nafkah dia dari tarikh tu sampai 15 Oktober 2009. Dan hak tu akan terus gugur selagi dia tak balik dan patuh semula pada suami dia. Okey,
Kes kedua pula iaitu kes yang nusyus tidak berjaya dibuktikan. Korang mesti kenal artis popular ni, Rita Rudaini dan bekas suaminya, pemain bola sepak Aidil Zafwan. Mereka ni berkahwin pada tahun 2008 dan ada 2 orang anak. Tapi pada Ogos 2013, Aidil cerai Rita guna SMS je. Lepas tu, Rita tuntut nafkah tertunggak sebanyak RM102,000 untuk tempoh Januari 2012 hingga Ogos 2013. Aidil pula kata Rita ni nusyus, jadi dia tak layak dapat nafkah. Tapi, masalahnya, dia tak pernah pun dapatkan perintah rasmi mahkamah yang isytiharkan Rita ni sebagai nusyus. Jadi, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pun putuskan tiada sabitan nusyus terhadap Rita. So, dia masih layak nafkah. Mahkamah benarkan tuntutan sebanyak RM68,530, duit yang Aidil pernah bagi sebelum ni pula dikira untuk anak-anak je, bukan nafkah isteri. Nampak kan? Walaupun seseorang tu dakwa isteri dia nusyus, tapi tetap kena ikut prosedur dan bukti yang sah. Jangan main tuduh-tuduh je ya. Terima kasih Nadia. Sekarang kita pergi kepada statistik dan prosedur kes nusyus yang akan dibentangkan oleh Darlina. Terima kasih Ainin. Nusyus tidak sewenang-wenangnya boleh disabitkan ke atas isteri. Hanya Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa dalam menjatuhkan sabitan tersebut. Pada kebiasaannya, satu perintah daripada Mahkamah Syariah iaitu perintah kembali taat kepada suami akan dipohon apabila seorang suami mendapati isterinya nusyus. Walau bagaimanapun, suami haruslah menyempurnakan tanggungjawabnya kepada isteri seperti memberi nafkah dan menyediakan segala keperluan isteri selagi mana mahkamah tidak menyabitkan isterinya berkelakuan nusyus. Merujuk kepada Seksyen 59 Subseksyen 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, keadaan-keadaan yang membolehkan pensabitan nusyus terhadap seorang isteri ialah sekiranya isteri menjauhkan diri daripada suaminya, meninggalkan rumah tanpa izin, membuat perkara bertentangan dengan kemohonan suami atau enggan berpindah mengikut suami tanpa alasan munasabah dan boleh diterima syarak. Jika isteri enggan akur perintah kembali taat kepada suami yang diperintahkan oleh Mahkamah Syariah, kes tuntutan sabitan nusyus boleh difailkan kepada mahkamah berdasarkan Seksyen 126 Subseksyen 7 Perenggan A dan B dan Seksyen 8 Perenggan A dan B Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1998. Bagi tuntutan plaintif, mahkamah akan menilai keterangan plaintif terlebih dahulu sebelum pembuktiannya. Jika mencukupi, tuntutan plaintif diluluskan dengan sumpah. Jika plaintif enggan, tuntutan plaintif akan ditolak. Jika pembuktian wajar tidak mencukupi dalam kes plaintif, defendant haruslah bersumpah dan tuntutan plaintif akan ditolak. Jika defendant enggan bersumpah, mahkamah membenarkan tuntutan plaintif. Namun, jika isteri akur kepada perintah tersebut dan bertaubat, maka dia tidak boleh disabitkan sebagai nusyus berdasarkan Seksyen 59-3 Enactment nombor 2 tahun 2003 yang memperuntukkan selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyus. Sebanyak 58 kes telah didaftarkan dari tahun 2004 hingga 2009 dengan 48 kes telah selesai, manakala 10 kes masih di dalam prosiding di mahkamah. Sebanyak 45 kes tuntutan sabitan nusyus telah dianalisis bagi mengumpulkan maklumat. Taburan kes adalah tidak sekata untuk setiap tahun bagi 6 tahun kajian dijalankan. Pada tahun 2004, hanya 4 kes tuntutan sabitan nusyus telah didaftarkan, manakala hanya 1 kes pada tahun 2005. Sementara itu, hanya 2 kes didaftarkan pada tahun 2006, peningkatan sebanyak 66.7% pada tahun 2007 iaitu sebanyak 6 kes telah didaftarkan. Tahun 2008 pula menunjukkan tahun pendaftaran kes tuntutan sabitan nusyus yang tertinggi iaitu sebanyak 27 kes. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009, di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah berkurangan berbanding tahun sebelumnya dengan 18 kes telah didaftarkan. Oleh itu, 48 kes atau 82.8% kes telah berjaya diselesaikan oleh mahkamah, manakala 10 kes masih dalam prosiding perbicaraan atau sebutan. Baik, terima kasih Darlina. Akhirnya kita nak dengar daripada Yasmin tentang isu penyalahgunaan tuduhan nusyus yang juga semakin menjadi-jadi dalam masyarakat. Silakan. Assalamualaikum. Jadi kita pergi kepada kes dan penyalahgunaan nusyus yang telah direkodkan oleh Mahkamah Syariah. Jadi pada hari ini kita dapat lihat dalam kitab fiqh dan kitab agama dan ditetapkan sebagai contoh dalam kitab Mu'min al-Mubin juz 4. Dan apabila didapati seseorang tidak taat pada suaminya, maka dia telah menjadi nusyus dan tak wajib untuk suami memberikan nafkah selama dia nusyus. Tetap
Walaupun telah ditetapkan bahawa sebuah nusyus cuma dijatuhkan oleh mahkamah syariah yang ditetapkan dalam amendment syariah setiap undang-undang negeri, masih ada yang cuba untuk memfailkan nusyus ke atas isteri bagi melepaskan diri daripada tanggungjawab memberi nafkah dan untuk tidak mendapatkan malu apabila isteri memfailkan fasa ke atas dirinya. Contoh kes Nur Hositah Haji Panot lawan dengan Muhammad Azri bin Munawar. Dalam kes ini, pasangan telah berkahwin di Tanjung Karang, Selangor dan akibat tak selesa tinggal bersama suaminya atas beberapa tahun, plaintiff akhirnya memfailkan tuntutan fasa untuk melepaskan dirinya. Tapi, defendant kemudian telah memfailkan sabitan nusyus ke atas isteri dan mendakwa beliau telah ingkar suruhannya dan keluar daripada rumah, sedangkan beliau telah mengarahnya untuk tinggal di dalam rumah. Dan sama menyatakan gugur dan suami memberi nafkah apabila seorang isteri itu nafkah. Maka akhirnya mengumumkan dakwaan defendant adalah lemah. Pada pandangan awak, adakah nusyus masih relevan dalam institusi perkahwinan pada masa kini? Pada pandangan saya, ya. Konsep nusyus ni dia masih relevan dalam perkahwinan Islam lah pada masa kini. Kerana nusyus ni dia melibatkan isu tanggungjawab dan isu hak dalam suami isteri. Contohnya macam perempuan yang berdikari, isteri yang berdikari. Kadang-kadang mereka keluar daripada rumah tanpa izin suami. Benda ni dianggap remeh. Tapi sebenarnya kalau benda ni sampai buat ketegangan, ketegangan antara rumah tangga, benda ni boleh jadi itulah nusyus. Macam dalam surah An-Nisa ayat 34. Dalam surah ni pun menerangkan bahawa konsep nusyus ni diguna pakai. Adalah dalam tu juga dia terangkan juga untuk cara-cara kita mencegah macam mana kalau berlakunya nusyus ni, macam mana cara untuk kita cegah dia. Terima kasih. Sama-sama. Kesimpulannya, penonton sekalian, nusyus adalah isu kompleks yang tidak boleh dipandang remeh. Ia bukan sekadar perbalahan rumah tangga tetapi melibatkan hukum, sosial, emosi dan juga keadilan. Islam telah menetapkan langkah-langkah terbaik sebelum sesebuah kes disabitkan nusyus. Mahkamah juga perlulah memainkan peranan dengan teliti dan objektif. Masyarakat juga perlu peka dan bijak untuk menilai sebelum membuat sebarang tuduhan. Dengan kefahaman yang jelas, diharapkan isu ini dapat ditangani dengan lebih adil dan berhemah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih kerana setia bersama segmen khas ini.